Okay guys, so after a long time tak buat video vlog. Jadi hari ni aku dengan Husnul berada di satu bukit dekat Irbit ni yang dinamakan dengan Ain Latifah. Ain Latifah, bukan Ain Latifah. Orang keliru, Ain Latifah. Tapi Ain Latifah ada nun. So dia kalau bunyi angin sebab tak ada mic. Angin pun kuat kat sini. Jadi sebenarnya Ain Latifah ni dengan Yarmouk, dengan tempat kita orang tu almost 9 ke 10 minit kalau naik Grab. First time aku sampai kat sini naik jalan kaki almost sejam juga Jadi berbukit. Jadi kita menikmati makan sambil menikmati view. Sebenarnya kami tengah tunggu sunset. Jadi kita kata aku sebenarnya tak pernah makan dekat AEC ni bungkus. Ni first time bungkus. Mata-mata nak makan sambil line view lah orang kata. Ni kita punya cameraman. Wow. Kau jatuh di pelukannya, padahal aku yang berujung. Ni cameraman kita. Di belakang tu view dia senang banget. Tak tahu sini dia macam banyak bukit tau. Kat belah sana bukit. Lepas tu ni bukit kan. Belah sana ada bukit lagi. Sama-sama kita makan Ni kawasan ni rumah orang. Sedap guys ayam ni. Ui, apa ni? Angin-angin kuat sangat ke? Ayam crispy. Kau jatuh di pelukannya, padahal aku yang berjuang. Aku yang pahami, aku yang mengerti, tapi So kita akan jadi fotografer untuk Husnul hari ni. Tak ada fotografer pun saja je. C tengok tu. Sambil menikmati view macam biasa. Sini tak ada apa pun foto. View belah sana. Macam tu. Apa? Tak tutup. Aduh. Sunset tak keluar-keluar lagi. Tak smart. Dia smart dia kalau time dia nak turun tu. tapi sekejap dia ni jangan marah aku dulu, aku belum marah. Ni kat baju dah kotor. Seluar pun dah kena ni. Tangan tak basuh lagi. Weh, yang ni kuat sangat kotor baju aku. Kau nak turun bawah ke? Kau nak turun bawah ke? Kau nak? Oh gini. Oh, nak dari sini ke? Boleh. Baik. Sunset pun dah turun. Tak dah turun, ada lagi. Cuma matahari dah turun. Cuma ada lah sikit. Still lawa. Nak solat maghrib, azan lagi. Tapi dah nak azan. So, kita kembali ke apa nama tempat kita? Hijazi, Jalan University. Tapi kita akan solat dulu. Ni masjid dia. Ya. Sekali video aku mesti ada kau Hari tu video Paris pun ada muka kau tak? Tapi video Paris tak apa lagi sebab dia terlalu panjang. Kalau nak edit tu sejam lebih. Tapi aku rasa aku tak edit video vlog no cut no edit. Segala perbuatan kita tunjuk je tanpa cut. Jom kita masuk di sini. Kau lah first time. Aku dah solat dah sini. So kotak. Apa ni ambil wuduk Bawah kan? Oh iya. Tak ada. Siap. Kau tipu aku sih. Flashback. Oh iya. So kami dah nak balik dah maghrib, lepas solat maghrib. Jadi macam mana rating untuk kita punya Ain Latifah? Okay, rating dia ada beberapa segi. Kita beritahu dulu berapa segi dah. Pertama, makan
dengan duduk di atas kotak batu. Sambil melayan apa nikmati apa tu pemandangan. Lepas tu pakai kasut. Kasut. Pakai kasut. Jadi kadang-kadang terkena duri. Lepas tu jadi rasanya daripada dua aspek ni Pemakaian okey. Kemudian pendidikan guys. KPM. Jadi daripada dua aspek ni aku bagi rating 8.9. 8.9. 8.9. 8.9. Ya, 8.9. Ini Selalu ya, orang dia. 8.5. Sebab kalau ada kerusi, aku mungkin letak 10/10. Sebab tadi aku sendiri macam payah duduk. Kita duduk atas batu. Makan pun atas batu. Jadi ni kita membelakangi apa ni kita. Ni lah view malam dia. Nampak sangat kan. Dia ni view malam dia. Gelap je sebenarnya. View malam lampu je view dia. Ya.